Kebajikan juga tu. Kalau dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, oleh gapo tu, boleh pahala. Hadiah kepada jiran, dan banyak lagi lah hak lain-lain. Banyak lagi hak lain-lain yang disebut ni, banyak dalam kitab ni ada sebut. Tapi setengah-setengah daripadanya ulama hak lain tidak setuju. Dia kata tu atas lagi pada manihatul ans itu, bukan bawah. Tu tak apalah, tu benda khilaf. Tapi banyak juga dibilang yang disebut di sini, dan ada hadis-hadisnya. Kebanyakannya bawah lagi daripada manihatul ans. Tapi yang dibilang di sini tak cukup juga 40. Tak cukup juga. Kalau kita katalah 40, lebih daripada 40 pun mungkin. Yang jadi berubah tu ataupun 40 tapi satu-satu masa. Hak ni bila masa lain hak 40 tu jadi kurang, 20 tu tidak berguna dah pada masa tu. Orang tak sih, tidak perlu dah. Misalnya nak cucuk pelita gapo dia, orang tak guna dah pelita. Zaman kita, zaman itu ya Allah lah. Orang tak ada api nak cucuk pelita dia, kita pun beri cucuk pelita. Zaman dulu kecil lah tu. Zaman dulu ada lah, zaman lain ni tak ada dah cucuk pelita tu. Adanya beri bateri, pinjam bateri dia. Misalnya kalau lampu pecik, dia tak ada bateri, lampu ada, kita beri bateri kita. Dia bertukar. Tapi tetap 40 juga. Tetap 40 juga. Tapi hak moleknya hak ulama yang mengatakan tidak hak 40. Sebenarnya kata 40 nak royak banyak. Tu dah. Nak royak banyak. Dan benda-benda ni tidak payah. Kalau kita ikhlas, molek, boleh menyebabkan masuk syurga gitu. Kalau kita kata kita buat wajibkan besar pun tidak padan lagi dengan syurga Allah SWT beri. Kalau kata beri berapa juta pun bagi kita besar, tak padan lagi. Allah SWT beri syurga kepada kita ni kerana limpah kurnia dia. Tu limpah kurnia dia, kesian belah dia. Atas hak kecil pun boleh jadi. Ikhlas kita. Di situlah terletak keadilan Allah SWT. Orang sesak pun dia boleh buat. Dia boleh buat atas ikhlas dia. Tuhan akan beri benda yang sama dengan hak dia beri kepada jutawan. Dia boleh beri benda lagu tu. Itu atas ikhlas. Kalau tidak, tak boleh surga semua. Hak mana susah-susah. Kalau nak nanti benda banyak baru boleh. Lepas tu babu ajril khazin tu tak ada lagi malam ni. Kat tu lah dulu. Wallahu a'lam.